menuju Cameron Highland. Cameron nak ganti kan? Okey, kita menuju ke Genting Highland. Okey. Genting Highland malam buka tak? Dia punya taman tema tu? Tak pasti, buka kot. Hanya padamu ku ingin kembali, pintaku hanyalah ampunilah dosaku ini, berikan aku kegemaran kasih dan sayangmu, jangan tinggalkanku sendiri, ampunilah aku. Setiap nafas Okey, kita menuju simpang untuk ke Genting Highland ya. Alright. Terdepan kami slow Alright. Okey. Stay tuned. Sini pun dah. Aku rasa tu bagus. Oh, kau ingat tak time kita pergi Raya Haji hari tu, kita pergi sini tu? Yes. Ada ada orang tengah buat bangunan kan? Buat bangunan. Itulah. Yang kita tengok ada tempat parking tu kan? Yes. Bangunan tu lah kot dah siap kan? Apa ni? Bangunan, oh ni cable car lah. Bukan. Bangunan baru tu. Bangunan baru. Ini jauh sikit. Yalah. Ni dia terpisah. Ini on. Bangunan kereta kabel. Tak, ini tengah buat ni, dalam pembuatan. Tu ya puan-puan, tu Genting Highland. Kat atas. Aduh, buruk lah jadi pemandangan dia. Sudah masuk maghrib kita akan melakukan jamak kasar untuk sembahyang isyak dan sembahyang maghrib. Jamak takhir lah. Okey. Kami dalam perjalanan menuju puncak Genting Highland. Okey. Itu dia kereta kabel lah. Kereta kabel. Itu dia kereta kabel di malam hari. Kereta kabel Genting Highland, Awana Sky. Okey. Kita tinggalin kamera Genting Highland. Ni jalan paling curam sekali. Tadi lagi curam yang kami lalui. Ya, aku rasa ni yang paling curam. Ya, ini jalan paling curam dekat Cameron Highland. Ni ya. Oh ini ya? Nampak. Okey. Alright, ini yang paling curam sekali. Oh ya, ini yang paling curam sekali. Benar? Lebih curam dari tadi kan? Tak, yang tadi lagi curam. Oh, yang tadi lebih curam. Oh, macam ni curam gila kan? Oh, sejuk sudah. Itu dia kereta kabel.
Oh, ini curam Nur. Oh, Saya rasa ini paling curam kan Nur? Ya, betul. Aduh. Nah, sebab aku ada rasa memang ada lagi curam. Ini curam gila nih. Oh, power gila nih Nur. Kalau kamu dapat lepas. Ini paling curam sekali kan Nur? Curam, betul. Ya betul. Gila. Ni. Oh. Satu lagi. Ada satu lagi. Oh ya betul lagi curam. Macam terbalik ya kereta aku. Rasanya ini kok dia paling curam sekali. Ya, betul. Nah, pas tu anu sudah. Rata sikit sudah kan? Rata sikit dah. Oh, ini pun curam ya. Ini pun curam. Oh, curam juga ni. Sampai dah kan? Baik. Ya. Tu dia bangunan baru kan. Ini bangunan baru kan? Yes, betul. Mungkin sebab apa ni? Hotel dia tak cukup kot. Itulah. Dia tambah lagi satu. Asalnya dia ada sekolah kau di atasnya? Ya, ada sekolah tapi macam tak ada. Adakah sekolah tu? Kalau ada okey lah, orangnya tak perlu pergi jauh-jauh kan? Oh, ini lagi satu curam. Oh, ini pun. Oh, inilah ya Allah, inilah curam paling curam kali kan? Ya. Ini curam yang Paling- lama. Ya. Lama curam dia. Ya kah? Tadi pendek-pendek curam. Ya. Mau turun kan? Hah? Mau turun. Mau juga? Tengok-tengok Tengok sikit-sikit. Tengok pemandangan. Oh, kan? sejuknya Nur. Kalah ikon kamu. Dia lagi sejuk daripada ikon kamu. Ya. Tu dia. Ini berapa nih? Rasanya 15 kot. Ini macam sejuk daripada kamera ni. Ini suara lepas hujan kot. Iya, mungkin sudah lepas hujan. Tapi kamera hari tu, kamera lepas hujan hari tu kan? Ya, tapi lebih kurang ya macam ni kan. Sejuk ini Nur. Yang ini. Ini sejuk lagi kan? Ini boleh menggigil kita ni. Sejuk gila yang ni. Itu kemarin pun hujan kan. Lepas hujan. Itu dia. Kereta kabel. Kereta kabel. Wow. Ada bangunan di sini tuan-puan. Kita pernah naik kereta kabel di sini tak? Kita pernah naik kereta kabel di sini? Tak pernah. Bukan pernah ke? Pernah kan? Pernah kan? Pernah. Kita pernah queue untuk Kita ya, tiket. kereta kabel. Saya macam tak berani dah lepas tu. Takut gila sini kereta kabel. Kereta kabel ya tuan-puan, kereta kabel. Hotel mana ni? Tak kenapa orang Ya. Yeay, kita sampai ke tinggalan.
Allah, jalan abang pakai ini. Ini barang enggak? Oh, boleh keluar kan? keluar. Kalau tak yakin dia ada macam apa ni, dia punya geseran-geseran tu. Ya. Oh, sejuk Nur, sejuk daripada Cameron. Kalah Cameron ni. Kalah Cameron ni. Kita boleh banding dengan tempat kita baru balik dari Cameron. Betul lah. Ingat tadi tu yang kita nak, kamu mendaki bukit tu, yang dekat sini tu. Kamu kamu kelelahan, saya ingat lagi tu. Dekat bawah tu kan kita pergi. Kamu kelelahan tu, saya ingat lagi. Okey, kami sampai ke Genting Highland. Malam hari. Jangan sampai aku macam mau patah balik dah tu. Ha? Boleh ke berhenti sekejap sini, saya mau kencing. Boleh. Sini lah kamu lelah. Berhenti kamu duduk sini tapi kan. So di bawah tu ada tempat bas kan. Bas itulah. Hai. Betul kan? Betul lah. Nampak lain macam. Betul lah, lepas tu turun lagi sini. Betul lah. Betul. Turun sini. Oh, jauh. Kau tak mau tengok view dulu, jom. Lawa gila video kan? Mau tengok? Mau ke? Boleh. Tapi tak ada tempat parking aduh. Lawa ni view ni. Lawa gila. Ni depan ni boleh kan? Boleh je kot. Ni pun boleh. Aduh, pasal ini korang inilah. Boleh ya? Boleh. Sekejap aku reverse. Ini